Ini nama-nama. Itu kak. Tak boleh sama dah. Pergi panggil abang tu. Ni berapa? Ni berapa? Takutlah jari aku tu sangkut. Jari dah gemuk. Berapa? Apa? Betul berapa? Ya ke? It's like Tak, tipu. Nerin. Oh, yo. Suka lah, dapat blow. Suka lah. Buatlah. Kau buat mata aku record. Baik, dah sudah berapa? 40. Hilah. Bukan besar-besar. Weh, dah tak dapat ikut tu. Right tu. Gila 9 lah siap. Baik dah 9. Wah, ajar lagi satu Try tu kan? Try tu je. Wait. Dah tak nak main dah. Bye guys. Sebab tak pandai. Biar akulah main. Biar aku Kau nak hancurkan ikut rekod-rekod kau. Percuma RM10 atau 50 kata-kata. Pergi main sekarang? Yang bazir? Tahu tak? Harga dia RM18. Ha? Dah lama membazir tau. Dari game 1 tadi. Ni bukan bazir praktis ni perfect mah. Hari-hari kita kena pergi. Tak payahlah, biar aku makan je lah. RM20 percuma atau 50 kata-kata. Apa? Kata-kata? Saya layan je guys. Dah guys. Volley ni bukan permainan saya. Permainan saya batu seremban je guys. Permainan dia mainan semalam. Dia mainan indoor je. Dia outdoor ni susah sikit. Tak minat lah main bowling ni. Benda ni perempuan mana boleh angkat berat-berat ni. Tak boleh. Saya bukan perempuan yang boleh angkat berat. Saya perempuan yang lemah. Saya perlukan lelaki untuk bantu saya. Lah, kau angkat berat je, kita tolong orang lain. Coach paling tak function. Ah,
Coach paling tak function. Aku cakap tangan tu tinggal. Dah berapa banyak kali aku buat tau. Ha? Kau suruh aku apa? Lap. Guys, Dah dia lap. yang muda yang degil. Tak degil Dia suruh lap, aku dah lap weh. Suruh rendah lagi, aku dah rendah dah weh. Aku ke kanan dah ke kanan. Dia nak suruh aku penyarap agaknya bot. Weh, kau orang tengok tangan dia tu teruk gini tau. Terbuka gitu lah. Okey lah, gerak dulu dah. Aku dah ke? Mana lah? Dah guys, ini yang terakhir guys. Saya dah putus harapan. Guys, step pertama lap bola. Tak masalah kita seorang kena. Step kedua, ke kanan sikit dan tunduk bawah sangat. Step ketiga, tangan jangan lepas. Step keempat, bismillah. Cakap hanya 10 kali je kira lah. Itulah pengakhiran dia. Guys, menjadi. Dah lah guys, penat lah. Itu je lah cerita kita pada hari ini. Dah ujung-ujung. Tak best lah, saya rate bowling 1/10. Saya rate bowling 10/10. Dia ni apa je tak 10/10. Semua benda 10/10. Kemah ada ni. Best. Berapa? Berapa dok? Right. Weh, sama. Weh, ini kelakar weh. Korang tengok. Kau tengok. Betul-betul sama je weh aku dengan dia. Dia yang bagi tips itu ini. Coach aku lah gila. Sebab tu lah coach. Jadi sama kan? Mas. Weh, kelakar. Kau tak ikut tips yang kau bagi. Kau tak lap. Kau yang suruh lap. Kau yang tak lap. Ni kata guys, ni kita orang punya skor mula-mula. First game, okay. Syuza 48, aku 40 dan Syazal 57. Dan sekarang ni markah kita orang ya guys. Satu peningkatan dan satu prestasi yang baik. Okay, berapa rating game bowling ni? 5/10 sebab saya kalah. Akan repeat tak? Ha? Akan repeat tak? Bukan kat sini. Aku tak payah bertanya dia. Tanya berapa rate 10/10. Apa benda? Kabut diam sikit. Rating berapa? 10/10. Nak repeat tak? Street. Nak repeat. Rating bowling? 7. 7. Kenapa lah? Nak repeat tak? Tak nak. Ah. Balik. Nak badminton. I want back to badminton. Rating. 7. Nak repeat tak? Boleh lah. But I want badminton, okay? Ya doh. Badminton. Kita orang ni main badminton je lah besok kau baru bagi. Tahu. Okay guys, kita nak balik. Kita nak pergi pulang kasut. Bye guys. Jumpa in the next. Bye guys. Makan orang satu rutin ni. Dia orang profesional. Kita ni bilis-bilis je. Ya. Badminton lah. Badminton lah. Sehat sikit, keluarkan peluh. Ya. Tiba-tiba jumpa cafe. Hidden gem in Instagram. Instagram nampak lah. Oh ya ke? Bukan, nanti kau boleh baru kan? Malu bodoh. Kau tu main nak buat macam aku pula. Oh, dia tak ada strapes. Macam lalu tak ada Syazah.
Duit. Segabut. Timur ke barat, selatan ke utara. Ayo, lama-lama. Hai guys, kita orang dekat Sabuyaki. Kita orang newbie je. Ya, kita orang first time gitu. First time makan. Ni yang pilihkan semua Arina dan Syazah yang pilih. Kita orang duduk je, kita orang tengok kuah. Boleh ambil je eh? Ni apa ni ayam? Ni ayam ni? Ni apa daging? Ni kambing? Kevin tolong grill daging, kita orang tolong makan je. Tolong grill, tolong ambilkan. Nampak tak? Apa kau ni? Sushi. Dessert time. Ini bisu matcha. Sama tidak? Kau nak campur ke strawberry je? Strawberry je dua. Kau campur? Strawberry je? Campur lah. Kenyang, alhamdulillah, syukur. Kenyang. Berapa plate? Berapa plate? 12. Kita orang piknik tapi tak ada makanan sebab kita orang dah makan. Ya guys. Tapi ada kerja jual kopi ke, ais kepal ke. Okay guys. Bila sikit tak? Barulah baru buat vlog. Lagi sekali. Sekejap, apa tadi aku cakap? Sekarang kita kat mana? Oh, kita orang rahsiakan tempat ni. Kita orang rahsiakan tempat ni sebab nanti kita orang kena serbu. Ya. Sebab kita orang famous, sorry lah. Oopsie. Jam menunjukkan 7.42. Kita masih dekat Pantai Puteri. Lepak-lepak minum kopi dekat sini. Ciza. Kita sedang menunggu dua orang mengambil gambar. Lepas tu kita akan mengambil gambar semula. Mari kita kumpul tenaga. Ya. Kita kekenyangan air. Aduh, tak kenyang. Kenapa dah ni? Haus. Oh. Ya, dia macam nak air sejuk masak. Air masak sejuk. Nampak ke? Nampak?
ni boleh tak? Macam apa lah? Aku nak mana-mana manis je. Oh, dia ni ke fish and chip? Sudahnya fish and chip dia. Nak tanya korang nak croissant ke korang nak waffle? Croissant. Nak croissant? Apa Indonesia semua? Nak nak bagi rasa-rasa. Sebab hari ni dah order waffle. Nak apple ke? Croissant. Croissant waffle. Waffle. Ha? Croissant waffle. Dengar Ron. Okay, waffle. Kau tak tanya aku. Nak masak sekali. Diri sendiri. Sendiri eh? Tapi yang order ni? Tak nak yang ni dia chicken shop. Berilah suggestkan dia. Tak nak fish and chip. Okay. Thank you Syida belanja kita orang ais kosong. Sikit boleh tak? Sikit boleh weh? Thank you Syida belanja. Saya order coklat wafer dengan air caramel macchiato frame. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Makan Isha. Kestrol. How was your first bite? Okay, good. Thank you Syida belanja air. Terima kasih Syida belanja air. Ni air ni kita Syida yang belanja. Ni air apa? Matcha strawberry crepe. Ni apa? Macam strawberry Yang buat makan semua orang. Caramel macchiato frame. Kita mak kira aku. Tak dengar pun. Tak dengar ke? Tak dengar. Lawa you rating? Ya, dengar. Dah lah, panjang pula kau ni. Oh, dia pun tahu. Tak nak. Panas strawberry. Sekarang ni mana? Apa kau nak? Saya tak cute. Belum tiba Venom Roll yang cantik kan. Asal dia tiba-tiba dia. Oh, kira dia boleh tak dalam menu kita. Masa aku macam Tak, ni baru nak buka semua menu nak buka. Kita kena fokus satu-satu orang. Syida ni web promoter, dia buat konten. Dia buat konten yang ni. Yang jatuh. banding air semua tu. Lepas tu promosi. Dia buat promosi. Ujung hatiku, sabarlah wahai sang tangisku. Di guru